Tiga benda yang paling susah dalam hidup, tuan-tuan. Tiga benda paling susah dalam hidup, tiga benda paling susah dalam bisnes, tiga benda yang paling susah nak capai apa pun dalam hidup ni. Yang pertama adalah, benda yang paling susah, yang ramai orang susah nak buat adalah komitmen. Beri komitmen. Itu benda yang paling susah. Saya selalu sebut ni, ramai orang boleh daftar jadi ahli gym, tapi ramai orang tak sempat pergi gym. Ramai orang kata aku nak reduce weight, tapi orang tak jaga apa yang dia makan. Ramai orang kata dia nak ubah hidup, tapi dia tak ubah hidup dia untuk capai apa yang dia nak capai. So benda yang paling susah adalah beri komitmen. Dan komitmen yang paling susah adalah meletakkan prioriti, keutamaan daripada segi masa.